Bismillah. Destinasi pertama kita akan pergi cari kedai makan Serapi Corner. Yang bagi sewa band ni, dia suggest kita sarapan di Serapi Corner. Macam-macam ada katanya. Terus, left. First time ni, drive dekat Sarawak ni. Okay guys. Pusing aja, dia tak besar pun. Jangan terkeluar dari bandar je. Kacau. Agak-agak terkeluar bandar, pusing balik masuk. So, nantikan kita punya video di Serapi Corner. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai kedai makan yang disuggest oleh pengusaha kereta sewa ni. Dia kata terbaik dekat Serapi Corner ni. Jom kita tengok apa yang menarik. Dia kata macam-macam ada. Harap memang tak mengecewakan lah. Serapi Corner. Oh, mana tidur? Sumpah nak. Bah. Apa buka ikon eh? Tak payah. Ha? Tak payah. Alah, diesel bah. Diesel eh? Diesel. High, low. Jangan. Slow-slow je lah. Okey, nanti kalau dah sejuk sangat, Mbah setting lah. So, Mbah puasa, Mbah lepak dalam van. Okey, inilah dia, Serapi Corner. Serapi Corner. Oh, sedap makan. Oh, sedap. Ni meja panjang? Okey. Belakang boleh lah. Ni cantik. Ni best. Alright. InsyaAllah kita akan sarapan pagi di sini. Tengok apa yang menarik. Harap-harap tak mengecewakan lah. Cakap lalu. Macam. Nantilah handphonenya. Ni bagi saya suam. Suam dia. Jom. Nak tengok apa yang menarik. Jauh. Ni kolo kosong lagi. Ni kolo daging special. Okay guys. Adik anak buah Ipa Gaban suggest mi kolo. Bagi saya mi kolo special. Tak ada. Ayam. Special tak ada. Mi kolo special. Dah ada apa ayam dengan daging? So adik Ipa tiri. Anak buah tiri. Anak buah Ipa. Entah. Suggest makan mi kolo. So kita akan makan mi kolo Sarawak. Kita tengok macam mana. Best tak sedap? Best ke tak sedap? Best ke tak best? Sedap ke tak sedap? Okey guys, alhamdulillah kita punya mi kolo dah sampai. So kita nak rasa mi kolo ni macam mana dia punya penangan dia. Boleh go tak boleh go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Macam ni rupanya rasa mi kolo. Kita setting bagi pedas sikit. Tengok keadaan. Ngam tak ngam. Sedap. Jom tak makan ke? Okey, alhamdulillah guys. Tadi kita dah sarapan pagi. So sekarang ni kita berada di Borneo Culture Museum. So kita sebagai kita pelancong lah ni, pelancong. Jadi kita kena datanglah tempat-tempat macam ni untuk melawat apa yang menarik di dalam. Jom kita sama-sama tengok. Okay guys, sekarang ni kita berada di Borneo Culture Museum. So kat sini orang tua seperti Gaban dan isteri Gaban kena bayar RM20. Anak-anak bawah 12 tahun free. Jadi kita tengoklah apa yang menarik dalam ni. Jom. Dah sampai jadi lancong ni, kita datang dalam melawat apa ada yang dalam ni. Apa yang menarik dalam ni. Ayah tu cakap kurang tidur, maklum lah.
Nanti men. Sekarang tengah beratur membuat pembayaran untuk beli tiket. Dah. Nah. Anak-anak 12 tahun ke bawah berapa orang? 3. Okey. Ke depan lagi lah. Mana sini? Oh. Mari lihat betapa banyak sampah kita hasil setiap hari. Oh. Ini Mama. Okey. Enough. Jangan buat habis-habis. Banyak ni. Habiskanlah. Dia mau gosok. Sini sampai hari anda pada hari akhirnya. Dah, sini je. Kemen, kita BM. Ha? BM. La 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 la. La la la. Koyak, 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 koyak. Tak nak nanti je. Yeay. Papa sini pa. Main muzik pa sini. Muzik pula. Halo. Ada budak main. Tadi main. Ni pa, lumba. Siapa lagi banyak? Papa masukkan bola kuning, main masuk merah. Halo. Nenek. Nenek cepat nenek. Main. Siapa menang? Okey dah. Cepat naik. Aduh. Kenapa keluar? Nenek masukkan kuning. Kalau tak naik kalah. Kenapa keluar ni? Dah baru. Ya. Okey dah. Aduh, tak dapat. Tadi dia keluar angin. Tadi bukan dia keluar angin ke? Aduh. Permainan tipu. Dah, biarlah. Tak pandai main. Dia keluar angin tapi yang ni dia tak keluar angin dah. Kaca. Okay, tu.
suara awak. Tak mana nyanyi.